Hai geng, korang pernah tak rasa minat sangat dengan cerita true crime sampai rasa nak tahu semua detail siapa bunuh siapa, macam mana dia rancang dan kenapa dia buat. Tapi pernah tak terfikir kalau minat tu jadi obsesi? Hari ini aku nak cerita satu kes yang betul-betul gila. Kisah Jung Yo Jung, seorang wanita dari Korea Selatan yang minat true crime tapi akhirnya jadi pembunuh sebenar. Jung Yo Jung ni bukan siapa-siapa. Hidup dia biasa je. Tapi sejak remaja, dia suka tengok rancangan jenayah, baca novel pembunuhan, tengok dokumentari macam Criminal Minds. Makin lama minat tu makin pelik. Dia bukan setakat nak tahu cerita, dia nak alami sendiri. Pada 26 Mei 2023, Jung buat sesuatu yang dunia tak sangka. Dia menyamar sebagai pelajar sekolah, cari tutor wanita online, pura-pura nak belajar bahasa Inggeris. Tutor tu setuju datang ke rumah dia. Tapi bila dia masuk je rumah tu, semuanya berubah jadi mimpi ngeri. Jung tunggu tutor tu dengan senjata di tangan. Dalam masa beberapa minit je, tutor tu ditikam lebih 100 kali. Bayangkan, lebih 100 kali. Bila dah sedar apa dia buat, Jung tak panik. Dia dah rancang semua. Dia potong mayat tu kepada beberapa bahagian, masukkan dalam beg troli dan buang dekat sungai tepi hutan, Sungai Nakdong. Dia siap buang jari mangsa supaya polis susah nak kenal pasti identiti. Tapi malangnya untuk dia, ada seorang pemandu teksi yang perasan sesuatu. Dia tengok Jung bawa beg besar, berat dan nampak resah. Pemandu tu lapor pada polis dan tak lama lepas tu, Jung Yo Jung ditangkap. Bila disiasat, Jung mengaku dia bunuh bukan sebab marah, bukan sebab duit, tapi sebab nak rasa, tahu macam mana rasa bunuh orang sebenar. Dia kata selama ni dia asyik bayangkan je. Dia nak rasa sendiri apa yang dia tengok dalam drama true crime. Polisi dapati sebelum kejadian, dia dah beli pakaian seragam sekolah, pisau dan alat untuk potong. Semua dirancang rapi. Hakim kata Jung bukan gila. Dia cuma terlalu obses dengan dunia jenayah.